Sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan. Tak ada dongkol lah. Stop on Nari. Ada ongkol. Ni, baju kuning ni. Kenapa? Saya buat apa? Saya tengah Umur apa Raya ni? Umur Dida? apa dia kak? Apa dia bang? Tak, saya yang cakap tanya kat dia. Apa dia bang? Apa abang bang? Tak ada bang. Tadi dia tanya saya macam saya tak dengar tadi. Tu kenapa tu main sorok-sorok? Dia tak bukan seruk, saya macam segan lah. Oh, faham. Kakak saya minta maaf kak kalau saya ada buat kat terasa ke apa. Minta maaf dah betul-betul. Saya malu kak. Ha? Malu. Ha? Saya malu kak. Malu kenapa? Tak ada belah. Ha? Oh, tengah nangis. Kita tengah nangis. Tak ada maknanya. Dia berlakon. Tak apalah guys, kita apa yang berlaku ni kak. Tak ada, saya segan lah kak. Sebab tadi dia orang cakap saya ada buat salah, dia orang spam ada saya ada buat salah kak. So saya macam Nangis tu. saya ada buat salah, saya minta maaf kak. Nak tengok sikit menangis tu? Saya segan kak, segan. Tengah nangis introvert. Sebab tu tunjuk muka. Tak ada lah bang, saya tak ada nangis pun. Nangis introvert lah. Sorok. Tak ada lah kerja, mana dia nak buat apa saya nangis, kerja lelaki apa. Oh, lelaki kena kuat. Betul, tunjuklah muka. Mana boleh menangis, buat apa nak menangis. Tunjuklah muka. Awak tak buat salah awak nangis kan? Tak ada, tak. Tadi dia orang, saya sebenarnya ada anxiety tu bila ramai-ramai cakap kat saya, entam saya cakap saya ada buat salah dengan akak apa, Ukasha. Saya macam, ni lah, macam, ya, dia buat salah apa kan. Macam tu lah. Kalau aku tak tahu buat salah apa, maksudnya awak tak mengaku lah apa awak salah Sekejap lah. Astagfirullahaladzim. Sekejap. Bang, Assalamualaikum. Salam. Korang sama bahaya lah. Ha? Korang sama bahaya. Abang 22 sama saya? Ya tak lah. Saya 22 bang, saya adik-adik lagi. Oh. Tu baju apa? Baju Spurs je tu? Ya betul. Lah Spurs lah AIA. Awak minat Tak lah, saya MU. Oh, awak MU. Saya pun MU tapi saja je. Saya support tim kawan-kawan saya ni. Oh ya. Ni kawan saya hadiahkan kat saya. Masa birthday tu hari. Oh. Sekarang abang study ke dah kerja bang? Kerja dengan kakak saya tak ada lah korang. Dia dah kerja lah. Dah kerja dah. Suara saya tengah lama guys. Dia okey je. Tak ada orang cakap okey je guys. Makan dah kak? Kak, Tak. tanya juga. Saya rasa kakak saya tengah merajuk ke? Merajuk terus sedap. Kakak saya cakap tu serang lah. Kalau nak kata saya ada buat salah ke, saya minta maaf daripada ujung rambut sampai ujung kaki kak. Saya minta maaf kak. Maaf kenapa? Sedih lah tadi diorang kata kat saya, diorang cakap macam ni, diorang spam kat saya. Ada kata, dah kau budak, kau peli-peli akak Ukasha pula budak. Kau gerak je budak, kau tak payahlah. Kau unfollow je budak. Allah kau acah-acah je lah. Macam tu je kat saya. Saya macam, okay, saya buat salah. Yalah, saya minta maaf lah. Ya tu awak kuat pilih saya hari tu. Saya diamkan je lah. Nak macam mana kan? Ingatkan gurau-gurau. Tapi bila banyak-banyak kali tu saya rasa macam saya pun tahulah juga kan rasa sedih nak nangis semua tu. Tapi nak macam mana kan? Tapi saya minta maaf kalau saya buat kakak terasa. Saya sebenarnya macam
Power awak berlakon. Tak, buat apa tidak berlakon kak? Betul tadi saya kena hentam lah. Yo kena tam. Saya tak pernah gini dalam live tau. So daripada hari tu lagi, itu je lah ayat awak. Saya tak pernah macam ni, saya tak pernah macam tu, saya tak pernah ini. Tak apalah kalau anda kata akak rasa macam benda ni saya bergurau, terserah akak. Cuma apa yang saya ingin beritahu, ya saya daripada hujung rambut sampai hujung kaki saya minta maaf kalau buat akak terasa. Kalian jangan belilah benda-benda yang sensitif tau. Apa beli benda sensitif macam mana? Itu dia kata, oh abang Zamal Azli nama tu. Tapi kak, yang bagi gift kat saya betul yang saya sebut tu. Ya Allah. Banyak kali buat tu. Ya Allah, dia bagi banyak kali kak. Tak payahlah buat lagu sedih. Thank you pada gift. Bukan saya buat sedih. Tapi tak apalah kak. Kadang-kadang orang ni lebih percaya orang lain dari percaya dekat ni. Jadi macam mana? Kadang-kadang kita as manusia lebih percaya ke netizen daripada mulut yang tuan badan keluar sendiri. Betul? Macam akak lah. Tengok. Akak percayakan dia orang. Saya tak percaya kat dia orang. Saya yang terasa sendiri. And then dia orang cakap macam tu, mengiyakan apa yang saya terasa. Akak, kejap akak invite saya balik semula. Boleh tak akak? Sebab dia orang kata suruh tenggelam lah akak. Awak lah invite saya. Saya nak invite awak kenapa? Tadi akak invite saya kan. Bila masa saya invite awak? Sumpah. Saya pun tahu. Kalau betul orang dulu cakap sumpah tepuk meja 3 kali akak invite saya. Saya tak tahu. Saya main tekan je apa benda tu. Saya invite akak. Tapi akak dah buka invite belum kak? Saya tak tahu. Itu masalahnya. Saya pun tak tahu apa benda tu. Akak cuba tekan dekat bentuk 8 tu. Bentuk 8. Okey, bentuk 8 belah kiri tu. Okey, lepas tu dia ada titik 3 kat atas betul tepi macam lambang pintu tu. Okey, tekan itu ada setting betul. Allow invitation from friend je. Yang bawah tu tak payah. Sekejap. Allow invitation from people who aren't your friend. Yang friend je, yang bawah tu tak payah. Yang lain tak payah. Yang lain semua kosong. Yang lain tu yang bawah dia allow invitation from yang kita tak friend, from your friend when you live, tak payah yang bawah dia. Lepas tu yang Akak ada, dekat co-host invitation je. Yang ada tak payah. semua kosong balik. Tak payah kosong je, biar je. Biar je. Okay. Dah. Tak tahulah, saya kadang confused. Tak tahu dia betul-betul serius ke, dia betul-betul tak serius ke, dia cakap tu betul ke, dia datang daripada hati ke, ataupun dia melawak ke, sebab saya tak kenal dia lagi. Dia masa dah. Sorry. Macam mana nak cakap kah? Saya kalau saya tak buat salah pun, before saya end live, saya akan cakap saya minta maaf. Dan kadang-kadang saya bergurau. Tak payah minta maaf, tak ada apalah. Kat Syah okey je. Saya minta maaf kak Awak dah baik, tak ada apalah. tak adalah. Saya bukan orang baik. Cuma hari demi hari saya cuba menjadi yang terbaik. Sama lah kita. Akan makan dah hari ni kak? Akan makan kuih je diet kak? Bukan. Hari syuting. Back to back scene. Lepas tu tak sempat nak makan. Lepas tu balik rumah ni, makan. Faham kak? Sekejap kak? Kenapa kak? Tengah tengok saya macam tu kak? Saya tengah sibuk lain. Awak nangis ke? Adalah. Apa? Kenapa awak nangis? Mana dia lah kak? Mana berlakon Apa dia kak? Berlakon Kenapa dia saya menangis? Kak gila apa ni? Kenapa kan? Apa? Tak macam
Awak paksa gila? Tak, tak. Bukan, akak cakap saya menangis. Mana dia saya menangis mak? Lepas tu apa paksa gila? Akak dah macam daripada tadi cakap saya menangis. Ya saya tanya awak nangis ke? Kenapa awak cakap saya gila? Saya minta maaf Kenapa awak sedih? Cuba cerita. Saya sedih mendengar. Tak tahu akak. Kenapa kak? Dengar terima saya macam tu kak? Saya dengar nangis? sebut lain. Hah? Awak nangis ke? Bella. Apa? Kenapa awak nangis? Ke mana dia lah kak? Mana berlakon Apa dia kak? Berlakon Mana dia saya menangis? Kak gila apa ni? Kenapa kan? Apa? Tak macam. Awak paksa gila? Tak bukti. Tak. Bukan, akak cakap saya menangis. Mana dia saya menangis mak? Lepas tu kenapa paksa gila? Akak dah macam daripada tadi cakap saya menangis. Ya saya tanya awak nangis ke? Kenapa awak cakap saya gila? Saya minta maaf Kenapa awak sedih? Cuba cerita. Saya sedih mendengar. Tak tahu akak. Siapa buat awak sedih? Sekejap. Akulah. Tak tahu. Ke? Tak tahu akak. Kadang-kadang akak pernah tak rasa lost? Yelah mesti bersebab. Lost tu kenapa? Sebab tadi saya kena serang dalam 15 minutes ago. Orang cakap saya ada macam buat orang terasa dan saya duduk Saya senang ke? hati. Ya. Serius orang marah awak? Orang cakap kau apa live dengan Kak Syah tu buat dia terasa lah apalah. Saya macam yelah kita kalau dia kata saya ada buat terasa saya nak minta maaf lah macam tu lah. Tak adalah. Kak Syah okey je lah. Kak Syah pun tak nangis awak hentam saya. Mana dia saya hentam akak. Saya just macam like gurau dengan akak. Tapi kalau ada kata gurau saya itu membuatkan akak terasa, saya minta maaf. Oh, taklah. Okey je lah. Kosong-kosong okey? Baik kak. Akak ini syuting macam mana okey kak? Okey? Hari ni berapa episod kak? Bukan berapa episod. Berapa scene? Minta maaf akak, saya bukan pelakon. Saya kan, akak pun dah cakap. Jaga. Hari ni ada 14 scene. Sampai jam berapa akak syuting kak? Tadi call time pukul 6 pagi sampai rumah pukul 1.30. Faham? 1.30. So tadi adik kakak ke anak kakak? Takkanlah anak besar tu Oh. Adik kakak lah. Adik yang second last. Adik yang last. Second last sayang. Awak. Adik yang last. Second last. Ke last maksudnya ada yang last ke? Ya. Yang last laki ke perempuan? Laki juga. Tak ada yang perempuan dah. Perempuan semua dah kahwin. Kecuali saya lah janda. Janda pun tak nangis macam awak. Saya tak nangis. Tadi akak cakap apa tadi? Kakak dah macam tengah chat ke apa, tiba-tiba akak live terbaca chat ke atas ke apa tak ada. Ha? Apa dia? Tak macam akak ada berbual dengan siapa-siapa ke tadi sebelum live dengan saya kak? Tak berbual dengan sesiapa pun, saya berbual seseorang je. Oh. Oh, tadi. Ya. Pakistan mana entah. Mana awak tahu? Awak tengok Saya tak tengok cuma. Apa dia cakap awak tu? Saya dah
Saya tiba akak salah cakap tadi. Awak cakap saya tadi akak live ke siapa? Tak tu tak nak mengaku. Allahu Akbar. Tak kan tadi akak cakap tadi tu salah cakap macam sekelah dan tu cakap macam selalunya orang salah cakap ni orang dah berbual before live apa sebelum live dia cakap dengan orang ke something macam tu. Tapi kadang-kadang kita kena jujur. Boleh tak jujur? Apa jujur? Jujur. Okey, apa yang jujur ya? Kalau awak tengok live saya tadi, ada orang masuk, cakap je lah, saya nampak. Sumpah lillah demi Allah akak, saya tak ada tengok. Apa tu awak tahu saya live tu cakap dengan siapa tadi? Tak, maksud saya akak ada macam tadi akak macam second last ni saya ulang balik dialog akak. Akak jarang tau nak panggil saya second last sayang. Kenapa akak cakap macam tu kat saya? Saya macam saya pemikiran saya macam akak ada berbual dengan orang lain before akak live. Second last tu adik saya, sayang oi. Okey, faham. So, mungkin kot akak ada berbual dengan orang lain sebelum tu. Berbual dengan siapa? Berbual dengan yang nak berbual dengan saya lah. Siapa je nak berbual dengan akak? Yelah, saya ni memang tak sesiapa pun nak berbual dengan Tak, saya. maksud je tadi siapa je yang berbual dengan akak? Yang komen-komen ni lah. Dia orang bukan berbual lah, dia orang typing. Adik saya lah. Adik, faham? Kenapa jealous ke? Allah Akbar, buat apa yang jelas ni ya? Gila. Cuba kurangkan bahasa-bahasa macam tu. Cuba kurangkan. Kan saya pula nangis kan? Nangis je lah. Apa kisah? Memang awak tak pernah kisah pun. Abang Masa awak sakit hati saya macam tu, mana awak kisah kan? kenapa akak cakap saya sakit hati akak ni? Oh, nak gaduh pas sekarang? Adalah, bukan nak gaduh. Tiba-tiba akak cakap saya sakit hati akak. What the fish in the beginning? Tinggi suara awak. Saya bukan tinggi suara, saya macam tegas. Tu tinggi lagi. Nak dengar juga? Kadang saya tengah serius ni tau. Habis tu saya tak serius. Dengan sampai saya marah ni. Habis tu awak tak tengok saya marah lagi macam mana? Take 5 je boleh? Macam bagi tenang, relax ya. Macam dah. Ni dengan, inilah perempuan tengoklah. Semua benda nak betul. Semua betul nak kita dengar cakap dia. Tengoklah. Okey, lagi sekali. Baru minta maaf. Okey. Daripada Tuan Gas, terima kasih Tuan Gas. Hormat, salam hormat Tuan Gas. Tuan Gas, kenal tak Tuan Gas ni siapa? Tak payah nak buat muka marah ke apa. Sekarang ni, saya cakap dengan akak. Okey. Saya bukan marah akak. Cuma kenapa macam saya nak kena minta maaf? Tadi dia kena minta maaf dah. Awak tahu awak cakap apa kat saya tadi? Saya cakap, Perempuan nak kena betul semua. Apa pasal? yelah. Asyik laki je salah. Tinggi suara lagi. Tinggi lagi. Tak cukup tinggi tu. Tinggi lagi. Tinggi lagi. Tolong. Tinggi lagi. Biar sampai anak saya bangun. Tinggi. Guys, esok kita siapkan barang guys. Jom kita pergi ride guys. Saya dah stres lah ni. Okey. Tak apa. Bye. Bye. Kak, sorry kak. Saya ni kalau macam Saya ni hari pertama ABC tau. saya memanglah. Akak tahu tak? Oh my cik. Tahu tak ABC tu apa? Allah bagi cuti. Jangan cari pasal dengan saya. Dia ni kejap sorry, kejap tak. Kejap tak. Okey kak, saya minta maaf. Minta maaf, tak ikhlas. 10 kali juta minta maaf. Akak, Tak pernah akak-akak kat sini lah. the real
Lukasha Senro, saya minta maaf. Cik, pakai spek. Kau ajar lah. Tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa. Akak kalau bola, akak suka mana tak? Okay, kalau macam, akak sekarang tengok World Cup, akak suka mana? Akak suka mana kalau bola? Nak cakap lah tu. Argentina. Ui, saya ada jersey Argentina. Nak? Saya beli kat TikTok shop, member saya jual. Nak? Semua benda yang nak kan Tadi beza gurau dengan tak gurau. Nampak tak? Dah pakai kuda ni. Tak boleh cakap dengan apa jendul macam tarik kan. Apa? Kau oh my god. Oh my god, this is too much. Ya Allah, kau tengok tu. Setiap point semua salah. Jendul kau panggil aku, gila kau panggil aku. Masa bila saya panggil jendul, tak baik Fina tau. Awak cakap tadi kan? Astaghfirullahalazim. Ya Allah, susahnya orang munafik macam ni cakap patut tak nak mengaku. Takutnya. Saya tak cakap pun jendul. Awak kata naikkan jendul kan? Aku hajar tau tak sebenarnya. Dia tak cakap sumpah dia terima Allah, Wak. Kak. Sudahlah. Suka hatilah awak nak cakap apa pun, saya kisah apa. Esok ada syuting lagi tak? Esok saya off. Wow, ada dog. Pendok lah kucing lagi. Kucing. Bukan, akak bukan kucing. Kau ada. Adalah. Saya mana tahu pasal gift-gift ni. Saya tak macam awak. Mana dia? Saya pun tak semua tahu. Tapi saya reti lah bezanya kalau lalu seekor besar macam itu. Faham? Faham. Noha ni siapa? Noha. Cakaplah. Sebut Noha. Noha tu apa? Noha tu, akak nak tahu tak, Kak? Oh, awet dia. Oh, no. Ha. Akak tahu tak, Kak? Tak tahu. Apa cerita? Orang yang paling banyak sabar dengan saya. Orang yang paling macam, saya cakap A, dia kena ikut A. Ya Allah, thank you Noha bagi hadiah. Thank you Noha bagi train. You get what you give. Gitu. Kalau aku mula macam mana ni? Okay. Akak nak jual limet Akak dia orang kata nak jual limet. Benar, tapi dah sebab kejap. Busy jaga anak, syuting. Thank you Noha. Thank you Noha. Apa salah ke? Double kit. Terima kasih abang double kit. Ya Allah, terima kasih abang double kit bagi paus. Ya Allah. Ni akak. Kak. Akak apa? Oh, thank you double kit bagi paus. Thank you. Akak sedih. Sedih kenapa? Dia orang kata akak sedih ni. Sedih kenapa? Abang mistake. Apa dia, Dik?
Abang Grand World. Terima kasih Abang Grand World. Tak, saya kalau bukan saya macam takut serba salah pula. Abang tukar nama je boleh bang? Kalau nanti akak cakap saya macam gini pula. Cakap Muhammad Noha. Tak. Dengar ni Ikmal ni Nak beri Ikmal. Sekali lagi. Tengok. Tak, nama betul. Akak ada ikut second tak? Suruh adik akak masuk live je boleh? Kenapa? Adik akak yang tadi? Dida. Tu dia baca nama tadi. Dida. Dia bagi gift ni Dida, hey boy, sekejap. Brother ada akun TikTok tak? Ni dua-dua ni adik saya. Brother ada ikut TikTok. Brother tengok sekejap kat sini nama siapa yang bagi gift ni? Tak faham. Tengok nama siapa yang bagi gift kat sini. Lepas tu bila saya ada kata saya baca nanti akak terasa. PM Teli banyak. Tengok account dia banyak. Farouk banyak. PM Teli boleh banyak. Tengok story I. PM Bang, Teli. tak apa je bang. Tak apa bang. PM Teli. Bang, terima kasih banyak-banyak bang Tu boleh banyak keluar PM Teli. Semua PM Teli. Tak, maksud dia suruh Dida buka TikTok. Lepas tu tengok dia punya live. Siapa yang bagi. So dia tahu konon-kononnya. Aja sakit hati aku. Tak, ya Allah, saya nak explain kat macam mana bang macam orang bagi saya. Saya akan baca nama tau. Tapi tak apalah, untuk akak saya okey je lah. Tak, saya faham sebab gift yang kakak saya dapat dengan awak dapat lain-lain kan. Awak dia dekat akaun dia. Okay, saya faham. Nasib awak faham brother. Kau nak cakap ni. Thank you Noha cak tu. Thank you Noha. Allah, kan aku nak minta maaf lah. Tengok story I, terima kasih. PM Melayu, terima kasih PM Melayu. Inilah sekarang. Dulu kita terkenal dengan Mak Kilau, Hang Jebat. Dah sekarang dah terkenal dengan grup Melayu pula. Apa cerita dia? PM Teli. Kenapa kau buat muka macam tu? You Noha. Saya tak faham. Tak faham apa? Dia kata terima kasih Noha. Terima kasih Amal. Awak cakap apa tadi? Tak, sekali lagi. Awak cakap apa tadi? Lamani Amal. Tak. Jangan gunakan itu sebagai konten. No. Betul lah. No. Saya screenshot kakak. Kakak baca sendiri ya. Tak nak. Okey kakak dah. Tak payahlah kakak. Esok. Okey. Ada berapa scene? Tak kira apa pusing pun. Terus semua benda tak kena. Aku dah stres dah tu tak? Hidup ni stres je. Semua stres tau. Stres je. Dengar lagu macam ni tak stres. Dia dengar lagu macam ni. Ambil. Tak payah. Lantak lah punya apa. Yang macam kita buka lagu ni. Kita pakai Mac. Kita siap-siap. Besok kita pergi ride. Tak payah cakap banyak. Start motor. Packing baju. Ambil duit. Tukar Thailand baht. Bagi ke Thailand. Aku rasa kabut dah hidup. Kabut. Mà đó thằng mà mấy đứa đi rồi đấy sạp đi mà kun mà nói rồi thiên mày đó đi rồi tông mày à thiên nào lớp nào mà tao mà ra cái mày đi tiếp được rồi thằng mà đi tiếp được không mày là tiếp được chưa mấy thằng mà mấy đứa đi rồi tông mày à everybody enjoy put your hands up right now up and thank you Dah.
ตังค์มาไม่ได้$10คืนไหมคนห้าไม่ได้เลยตังค์มาถึงไหมไม่ได้เลย$10ไม่ได้yo ini mah sambil memang krabi tamak me dia brother awak boleh cakap Thailand Sikit lah. Sikit boleh lah. Pama mai me dah si dah mai dah nak kemana Tengok tu. Apa tadi? Danok, ya Allah, aku serabut lah. Danok, ya Allah, akak, oi, danok. Dia tengok kamai dia, kamai kan? Pai mai danok. Pai mai dah nak. Lek au saya ma, mai dai $10 aku mutiara 1, mutiara 2, mutiara 3. Nadi ulang. Mengarah pula aku cerita mengarah. Ha? Cuba lah sekali, please, duduk tengok. Mengarah pula. Macam bedai ni. Mana sekali je. Please. Minta maaf lu. Okay, minta maaf. Macam tak ikhlas Minta maaf. Cakap, Ryan, akak minta maaf. Cakap elok-elok. Ryan, akak minta maaf ya. Cakap lagi sekali. Ryan, akak minta maaf ya. Itu, bagus. Nari sekarang. Tak. Cepatlah. Dah janji kan? Saya malu lah, Kak. Pula dah. Dia kalau orang minta malu. Cepatlah. Dia dah. Dia dah acak kan ni? Kejap. Cepatlah. Okay, saya panggil adik saya boleh? Tak payah Ryan. Brother, untuk lu brother, gua cakap dengan lu brother. Gua mesti payung lu brother, relax brother. Jap, gua panggil adik gua boleh? Thank panggil you, dia gua balik. Khairul, for the... Kalau malu tak payah Ryan. Tak, brother, lu banyak berajuk brother. Loloi kau kan? Ini payah.
kejap Kan? lah. Kan? Malaysia. Kadang kita kadang-kadang dalam dunia ni kita banyak lali kan. Ya. Kita lali dengan dunia-dunia benda-benda gini. Apa? Betul? Apa? Leka betul. Ya. Kadang dalam kita leka tu kita tak ingat. Memang sifat dunia buat kita leka. Memang lah. So, kalau saya nak tanya brother, apa yang membuatkan kita tak leka? Kita kena berpegang kepada iman. Kalau iman kita kuat di dada, insyaAllah. Iman orang kapiah setinggi gunung pun tak ada iman tak boleh pergi. Kejap juga kita pada ulit mayang pada ustaz ni. Apa dia bang? Kejap juga tukar daripada ulit mayang tadi ke ustaz ni. Jangan tengok apa yang dia pakai, tapi tengoklah apa yang disampaikan. Deep bro. Dapat brother. Dapat. I love you brother. Kita punya otak sepemikiran. I love you brother. Wah. Dah brother. Gerak brother nak buat dengan kau boleh? Hey, tu apa? Halau ke apa? Tak ada lah brother. By the way, you handsome boy brother. Baik halau itu Awak dah ada girlfriend? Mana ada? Guys, siapa nak dia guys? Kat sini perempuan ramai bang. Mana ada perempuan nak saya? Weh, dia suara ni guys, suara ni bila bangun tidur, hello good morning you. Morning voice. Suara sedap tau. Morning voice. Dia boleh menyanyi? Slow satu lagu boleh? Slow satu lagu. Satu lagi dah, please lah. Satu lagu brother. Lagu apa? Lagu apa je lah. Yang Dida dah tahu. Tak nak. Cepatlah. Satu lagu lah please. Lagu apa? Tapi raya menari. Janganlah saya menari. Kau suka menari ni? Cepatlah Faham? dah. Tak, brother satu lagu je slow boleh? Satu lagu. Macam suara ni cakrakan sedap ni. Cepat dah. Tapi nari lah. Kena standby nari lah. Nari lah. Okey boleh saya menari untuk abang. Jangan risau. Nari lah. Diri. Nari. Okey bang. Mula eh? Nari lah. Kena ikut rentak tau. Okey boleh. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan. Tak ada dongkol lah. Stop menari. Ada ongkol. Ha? Satu lagu. Boleh? Tak payahlah kot. Sikit je kak boleh? Janganlah. Satu je kak. Boleh dah? Janganlah. Boleh lah kak. Soal saya tak sedap. Akak request kat saya request kat akak semua tak boleh. Itu lah. Malas je ni. Merajuk pula dia ni. Kok sangat merajuk pun susah agak ni. Yang kau ni dari tempat tadi ikut ni ha? Makan dah bagi, apa dah bagi? Aku nak nyanyi lagu apa lah. Lagu, please kak boleh ya? Please kak. Walaupun saya tahu daripada akak memang pandai berlakon tapi menyanyi ni macam hauk juga ni. Tapi kita tunggu je. Okay, go kak. Boleh kak? Ya Terus nyanyi lagu. Okay, 1, 2, 3, action. Demo lo ni tak support. Dah mudia. Dah mudia. Dah mudia lah. Ada cakap dah tanya orang nyanyi, dah nangis juga. Esok ada syuting tak? Esok off. Oh, esok off day tu yang malam ni live tu? Hari tu pun syuting live juga. Oh, saja-sajalah sekarang. Tapi kadang-kadang live ni akak setuju lah. Kadang-kadang kita boleh berbual dengan orang. Kita boleh hilangkan kita punya masalah. Betul. Jangan saya buka kipas boleh? Dengan kucing ni aku dah serabut. Gerak. Tak payah marah kucing. Dah, saya dah bagi dah. Saya bukan saya marah dia. Saya memang macam dengan dia. Ini tak tahu kucing apa. Kucing saya dalam rumah. Awak kata awak nak bagi saya Thai tea. Bagi alamat lah. Orang bagilah. Awak punya view tinggi
Saya live dengan akak, saya pun tumpang rezeki akak je kak. Saya berapa je? Saya 1.5k je. Akak pun apa sumpah lidah demi Allah kak. Ha? Akak pun bukan sikit, akak pun 8,000. Mana ada? Akak 8,000. Awak 50k. Akak follower akak 1 juta. Saya nak 1 juta pun tak dapat lagi kak. Tapi awak punya view 50k, 60k ha. Sebab saya tumpang rezeki akak. Saya rasa saya tumpang rezeki awak. Tak, sama-sama je kak. Kadang-kadang Tuhan tu dah atur dah benda ni. Tuhan tu dah atur dah perjalanan kita. 100k view awak. Wow. Macam mana awak buat dah? Saya kena nari macam awak juga ke? Tak payah. Tak payah pun. Kalau perempuan menari macam tu, bodoh. Kan nampak macam tak maruah. Nampak macam hauk sikit lah. Macam perempuan is okay kak. Bagi saya perempuan is okay. Dia banyak cabang lah. Maksudnya berbual pun dah okay dah. Macam kita orang lelaki handsome berapa lama sangat orang nak tengok kau handsome. Betul kan brother kan? Betul. Tak bola kan? Bola tengok. Francis kan? Mancis. Tim saya Allah berbagi tahu pula. Bagus lah Francis. Awak Perancis juga? Dia Jerman. Oh Jerman. Allah saya sebenarnya kalau Piala Dunia ke EPL ke saya tak akan bagi tahu tim lagi. Selagi tim tak bagi lagi. Tak apa, tak dalam tu apa. Dalam 50,000 orang dah tahu awak France. Awak pergi tanya saya. Tapi tak apalah. Saya memang France lagi saya tengok Okay, tadi kita berbalik kepada tau. apa dia bang? Kalau tim tu tak pergi, saya salahkan awak. Janganlah. France akan pergi. Awak percaya cakap saya. Portugal dia takkan pergi. Percaya cakap saya. Kita sama-sama lah France. Kita sama-sama France lah. Betul? Okay brother, kita man to man lah. Betul tak? Kalau kita sebagai seorang lelaki sekarang, perempuan bukan nak tengok engkau apa pun. Ni adik saya. Ni pun adik saya. Kalau kita tak ada duit sekarang, kalau muka pun tak jalan. Betul tak? Orang kata ni adik saya, ni pun adik saya. Yelah saya panggil lah brother. Tak boleh ke? Saya kenalkan kan? Ya kenalkan. Saya dah kenal ni. Tapi betul, kita kena jadi tu high value man. Orang yang ada value. Ya maksudnya kau bayangkan kalau awak ada duit kan, tapi kalau awak tak ada duit, apa value lancau pun tak ada kat awak. Maaf, saya cakap benda ni direct tau. Sebab saya pernah duduk kat tempat yang saya nothing. Saya dulu bercinta, saya tak ada apa, orang tinggalkan saya tau. Sebab apa? Sebab saya tak ada apa. Dan apa yang kita nampak, perempuan bila dah masuk, kalau kita bercinta bawah 20-an, bercinta bawah umur 18, maybe dengan perkataan I love you boleh buat dia lega demam. Tapi umur 25, tak ada bagi dia demam lah Mat. Kau transfer 1,000, baru lega demam. Sekarang dia cari awak balik. So orang cakap perempuan ni mata duitan lah. Betul. Tak adalah mati duitan. Brother. Yeah. Brother. Lelaki macam kita, respect tu kita kena earn. Ya. Puan sekarang. Effort. Effort. Right. Okay. Ini saya pula sebagai seorang perempuan, duit bukan segala-galanya. Tapi memang duit kita perlu. Tapi yang paling penting sekali adalah rajin, effort. Akak, saya nak tanya akak lah kan. If, saya cakap macam ni. Akak, ini kita dengan siapa-siapa lah. Katakanlah akak menjadi Noha. Akak menjadi Noha dan saya cakap, sayang. Noha siapa pula ni? Noha is my girlfriend. Oh, masih? Yes. So macam ni. Tak marah ke awak Tak ada pun. Tak ada. Contohlah cakap macam ni kan. Boleh tak awak tunggu saya sampai saya berjaya? That mean dekat sini berjaya bukan menandakan kita dah kaya, kita bersyukur. Tapi kita ada usaha tu, tapi Tuhan belum hadirkan benda tu ke? Boleh ke tunggu? Boleh. Kalau betul-betul cinta. Tengok awak tak terima. Bila saya cakap awak tak terima. Kenapa? Ya. Macam saya terima. Ya. Melainkan kalau dia pemalas biar awak hidup, tak erti macam mana nak cari duit. Faham. Sebab saya tengok sekarang lelaki kan sepatutnya jadi provider. So walaupun tak ada apa-apa, tapi kalau dia rajin, insyaAllah. Faham. So tapi akak pernah rasa sebagai seorang lelaki, laki kan, bagi saya hari yang dia cuti, hari dia mati.
Kalau dia selagi dia hidup, lagi tu lah. Tak tahu mak kau. Tapi tak semua lelaki macam tu. Ada yang lelaki betul-betul rajin. Ada yang lelaki yang mengharapkan perempuan. Hmm. Tu tak dapat lagi yang kita jumpa perempuan yang ada deadline. Faham tak? Maksudnya hubungan yang ada deadline. Maksudnya? Contoh, tapi benda tu tak salah pun bagi saya. Contoh perempuan cakap macam ni, saya kasih you masa selama setahun. Kalau you tak ada apa-apa perubahan tentang diri you, pekerjaan dan sebagainya, kita break lah. At least kalau dia betul-betul cinta dan suka, mestilah kita akan buat extra effort. Okay. Tapi rezeki kadang-kadang dalam berbagai bentuk. Kadang dia tak bagi dia rezeki kewangan, kesihatan. Betul? Tapi dia tak datang lagi rezeki kewangan. Apa yang orang nampak zaman sekarang? Bos orang kata rajin. Rajin. Effort. Tiba baru bangun. Hai? Adik. Hai. Ni dia rindu lah ni maksudnya. Nama uncle, panggil Uncle Ray. Uncle Ray. Tak ada pandang. Sama tak muka? Sama. Comel lah dia. Dia terjaga Sebab saya Hello. mak dia lah. Hai. Sayang. Oh, dia boleh cakap lah. Sikit-sikit. Kalau kakak ajar dipanggil apa kakak? Ibu. Cuba suruh dia panggil. Masalahnya dia tak nak panggil ibu, dia panggil Syah. Syah. Adik tengok ada sotong. Ada syotong lah sayang. Squid. Uncle boleh cakap English sikit-sikit. Tapi Uncle English SPM fail lah. Memang dia faham apa awak cakap ni. Okay. Mari saya ajar dia. Okay. Panggil dia apa kak? Khaira. Uncle call polis nak. Entah kenapa. Anak bos dia takut polis. Dia baru tahu nak takut apa. Boleh dia takut lagi? Okay, Khaira tengok ni Khaira. Uncle buat magic kat Khaira. Okay, Khaira nak Uncle jadi apa? Tengok ni Khaira. Uncle boleh jadi kuda. Jangan. Dia takut. Okay, Uncle boleh jadi ikan. Fish. Wow, fish. Muka terkejut nampak. Khaira, fish. Fish. Takut. Mamai lah. Uncle boleh jadi lion. Roar. Bird. Apa benda lagi aku nak beritahu dia? Uncle boleh jadi banana. Nana. Dia baru bangun lah yang mak dia pun. Dia baru bangun duk ajar nana. Nak cakap apa dia pun. Dia pun mamai tu lah. Wah, dia senyum lah. Oh, lepas tu dia kelakar kata dia. Okay, Uncle. Favorite dia banana. Okay, Uncle boleh jadi ubi kentang. Tak tengok? Ubi kentang. Okay. Uncle boleh jadi apa lagi ni? Meh. Sheep. Dia tak faham lah. Tak payahlah buat macam tu. Ni lebih kepada orang yang tidur, bukan anak akak ni lah. Tidur. Okay. Nama apa dia? Lupa dah. Khaira. Okay. Abang Fi, Khaira nak tengok the real pisang tak? Kejap Uncle jadi pisang. Tengok ni. Dia minat kartun apa? Didi and Friend? Elsa. Ada mak dia request Elsa. Tak kata nak jadi Elsa, terkejut dia tengok kan. Habis tu? Okay, tengok ni. Wah, takik. Janganlah cakap kaki.
Okay, tengok ni Dah kak? Dah. Dia nyanyi sekali ya tadi. Dia nyanyi Ha. Ai. Oh, dia gelak. Dek. Esok puasa Dah kenapa pula? Tak masalah kucing ni. Aku janganlah cakap kaki. Adik tengok ada cat ni ha. Cat ni cakap kucing. Mana cat? Cat tu cakap kaki uncle. Cat. Ni cat mana datang aku tu. Dia nampak. Dia ada tobek kat kepala dia.